Baru-baru ini, Malaysia dikejutkan dengan satu kes penderaan kanak-kanak yang tular di media sosial. Video berdurasi kira-kira 30 saat itu telah mengundang pelbagai kecaman dan juga reaksi daripada netizen. Persoalannya, adakah Malaysia masih sebuah negara yang selamat untuk kanak-kanak? Kita ikuti perkembangan lanjut dengan wartawan kami iaitu Nurul Farah Ashikin. Okey adik, boleh ceritakan tak pengalaman adik daripada dulu sampai sekarang? Macam mana adik ni? Waktu kecil saya selalu didera dan dimarahi akibat benda kecil saja. Okey, adakah ini adik-beradik adik juga? Ya. Ini umur berapa tahun ni? Saya ini umur 12 tahun. Adik apa awak rasa bila kena dera semua tu? Sangat takut. Sangat takut. Ada cuba minta pertolongan apa-apa ke? Tak ada. Okey, baiklah. Terima kasih. Penderaan bukan sekadar meninggalkan luka pada tubuh, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam terhadap emosi dan masa depan seorang kanak-kanak. Jadilah mata yang peka, telinga yang mendengar dan suara yang berani bertindak. Bersama-sama kita melindungi kanak-kanak kerana mereka bukan sekadar harapan negara, mara harapan keluarga. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up 999 dengan muat turun dan langgan aplikasi Tonton. Sekali itu sahaja daripada kami. Saya Nurul Farah Ashikin binti Samad mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.